Hello Pro Gang, selamat datang ke Daniel Pro. Hari ini aku akan mulakan pengembaraan aku sebagai Dynamos Master. Aku akan jadi trainer yang terkuat. Jadi di sini Dynamos starter aku adalah Torchic. Ya. Aku akan latih dia sampai dia jadi sangat kuat. Yeay, nampaknya menang guys. Mantap. Wush, kita dah boleh level up. Dia jadi semakin kuat. Nice. Akhirnya perjalanan kita sudah dimulai. Okey, hari pertama sebagai trainer Dynamos. Aku akan cabar guard ni. Alamak, level 9 guys. Tapi tak apa, aku tetap akan kalahkan dia. Wih, sakit. Alamak, fireworks. Pergi, kalahkan dengan quick attack. Menang lagi guys. Kalau boleh tengok sendiri betapa kuatnya Torchic aku ni. Satu jam kemudian. Okey, di sini aku dah dapat tangkap Dynamos baru iaitu Podapod. Jadi kita ada kawan baru guys. Okey, jadi di sini aku ada tetamu yang istimewa iaitu Dani Pro guys. Jadi aku akan lawan dengan Dani, ya. Kita akan tengok siapakah trainer yang terkuat dalam game Dynamos. Awal-awal Dani dah pakai Duseido itik biru. Tapi kita akan tukar kepada Podapod. Okey, nampaknya Dani pun ada Torchic guys. Nanti tu Torchic lawan Torchic. Siapakah lagi kuat? Timok dulu. Wush, rasakan quick attack. Wah, Dani main tipu guys. Dia pakai kuasa air guys. Dah lah main tipu. Kalah pula tu.
Wah, dapat banyak item guys. Baguslah kalau macam tu. Jadi aku akan mulakan penggambaraan. Okay, jadi lawan pertama kita adalah Dynamos liar. Ya. Kita akan pakai torch guys. Quick attack. Nice. Okey, jadi setelah aku melawan banyak trainer dan akhirnya aku dah sampai ke gua guys. Ya, kita sampai ke gua. Okey, jadi aku akan memburu Dynamos dalam gua guys. Dan kita jumpa Fogcraft. Kita akan tangkap dia guys. Adakah boleh tangkap dengan sekali baling je? Ayo pergi. Tangkap. Please dapat. Yes, dapat guys. Mantap. Jadi di sini aku akan lawan Pak Haji guys. Ya, bukan Pak Den, Pak Haji. Aku panggil Pak Haji je, jangan panggil Dom. Alamak, ada ular guys. Jadi di sini aku akan cuba combo pakai rage, lepas tu pakai iceberg. Pergi, boom, satu hit, mantap. Uish, dia pun ada Fogcraft juga. Tapi aku tak bawa Fogcraft di sini sebab dia level masih rendah. Jadi aku akan pakai yang tinggi dulu guys. Tidak, torchip. Tapi tak apa, walaupun torchip dah kalah, kita tak menang. Nice. Jadi kita dah berjaya kalahkan Pak Haji guys, penghulu pulau ni. Dia cakap ada kunci lain guys. Dan ada Pokemon legenda dekat situ guys. Nama dia Zenith. Wow. Dan Cloud nak menguasai benda tu.
Jadi kita tak boleh bagi dia tangkap Dynamos legenda tu guys. Dia kena tangkap dia dulu. Okey, jadi sampai sini sajalah untuk hari pertama. Aku nak tidur guys. Jumpa esok. Bye.